ada rokok. Jalan tak jauh tersengguk-sengguk, Cumi melecet ai lutut terbengkok. Pok, 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 bujang, janganlah pok, poket, ket kosong ai penuh abu. Tak ada nasi hanya ket dan calon, sampai panci terlupa cebok. Jalan yang mana ai tolonglah tunjuk, jalan lurus jangan belok-belok. Aku dah penat terbatuk-batuk, bau asam ketiak siapa busuk. Pam 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 pam, pok bujang janganlah pok kena nak bantai ai tulang rusuk. Jalanlah sengit manggung-manggung, papa doktor ai kapal goyang. Bujanglah pok, bujanglah pok, bujanglah pok. Jalan terus saja nampak. Sewa payung mana? Payung lo kaki sewa. Sudah tentulah. Payung saya punya. Hebat, kau beli market dah. Aku belum tahu ke tau. Apa pula aku beli market? Payung aku punya. Sampan tahu ke punya. Apa tak betul? Oh, cik kak. Bayar 5 sen cik kak. Baik ni. Apa tu hege. Apa kalau tahu? Puasa mana kau? Ayo terus. Berapa lama aku nak tunggu? Lama tak lama, tolak tak pergi belakang. Belakang. Tunggulah Saman. Langgar dah. Tolak. Brother. Baik. Pegang ni. Bawa ke keluar saya. Brother. Hei Rahim, kau curi duitnya? Sini taruh ha. Ini ya. Nah. Alamak, sampai 70 sen kau curi Rahim. Ini macam Tokyo boleh demam nanti. Kau kebas okey tak demam ha? Aku bukan nak kebas dah. Aku nak timbang duit ini berat ke ringan reti. Jangan marah ha. Timbang dalam poket dalam. Sekarang aku simpan ha. Ini macam lah. Dia nak kebas dia kata kita pula ni. Ya kau Rip.
Hei, apa ini? Pisang ni. Pisang lah. Hei, pencuri. Kalau nak minta lah, jangan mencuri. Kalau tak mencuri, kita orang boleh kasih lah. Oh, minta kasih. Minta lagi 2. Hei! Ali. Apa jalan tak nampak orang ke langgar-langgar ke? Tepi lah, tak ada dampu ni yang satu ni. Apa nak? Apa khabar Pakcik? Apa khabar Pakcik? Apa khabar Pakcik, Mak? Pakcik nak naik sampan ni? Ya. Silakan. Silakan, Pakcik. Silakan. Ali! Rai mana dah? Ini punya kerja orang pula suruh ganti ke? Apa kau bincang dah? Rahim ada tak ada kau tak boleh tolong bikin kerja dia ke? Naik, Pakcik. Hei, nanti lah baik. Tak boleh tunggu kau. Follow. Kali kau hantam nanti lu tahu. Hei Ali! Tepi dah. Hati kita naik lalu dah. Pakcik aku mau naik dah. Ya kan? Ambil. Sampai jatuh Pakcik, tahan sampai jatuh. Lepas. Sampai pulang. Macam aku ni. Enak. Bila Pakcik boleh naik? Sudah lama tunggu di sini. Bising pula, tak sabar pergi berenang, Wak. Sungai besar. Beratur. Masuk sana. 1 kali bertampar aja baru tahu. Sudahlah, Wak. Di sini memang banyak samseng-samseng. Fikirlah ini semua samseng tai minyak. Hei, ini apa bukan lalu lah berjalan. Lalu. Tak tahu. Ini siapa dah main sebulan ni yang memekak aja. Sumbang aja aku dengar kan. Siapa dah ni? Oh, main sebulan dah. Itu dia. Tuh. Wah. Kau main seguling ah? Berapa lama kau main seguling? Ini buah. Buah apa dia? Aduh. Oh, kau 3 orang samseng ah? Sekali aku bagi. Oi, kawan-kawan deh! Hei, orang ini sudah tanda. Tarik, Umar, naik dekat dah. Ali. Apa kabar anak-anak? Baik. Nampaknya perniagaan kita semakin maju. Benar. Tapi kita banyak kekurangan sampan. Sampan? Kalau kita bikin rakit bukankah lebih baik? Wah, sampan ni. Hei, sampan datang! Cepat! Rafi! Sampan datang! Hei! Hei! Masuk! Pergi! Apa tu? Datang sini! Dekat! Hei! Kenapa dia orang terlompat-lompat macam kena belacan, Syarif? Kerana kekurangan sampan, Cik. Oh. Baik, malam ini kau datang ke rumah, aku beri wang beli sampan 3. Cukup? Cukup, Cik. Kalau tak cukup, lagi 30 aku boleh beli. Baik. Cik. Silakan, Cik. Orang tua, nanti dululah, tak sabar ya. Aku mau naik. Dengar ya. Kalau ini orang naik, lain orang satu orang pun tidak boleh naik. Erti? Apa pasal yang aku tak boleh naik? Pasal kau tak boleh naik, ini sampan aku yang punya.
Kalau aku naik ini sampan aku tidak mau lain orang naik. Aku mau naik juga. Karena kau lempar ke orang tua di crowd. Umar, Ibrahim. Campakkan dia orang ke dalam. Jangan menyusahkan kita semua dah. Keluar. Siapa orang tua kepala ini? Orang tua ini selalu menyibuk saja, Encik. Dia belum kenal aku ya. Jangan, Encik! Jangan nak lagi. Awak dia, Bang! Duduk! Duduk! Lalu! Mentang-mentang aku orang miskin kau tolakkan ya. Kau semua pengampu. Pengampu orang kaya. Tengok. Dia menghinakan aku. Syarif, tutupkan mulut orang tua itu. Cepat! Rafi! Tutupkan mulut orang tua itu. Tengoklah. Apa ni kau? Apa ni kau? Dia mampu. Dua kutuk tak sadar diri. Dia rasa. Dia tak kenal loceng lah. Biarkan dia mampus lah. Salah tempat mau tunjuk something. Tak apa. Duduk masing-masing duduk. Aku mau cari dia punya kepala. Diam. Kau duduk masing-masing duduk. Mana kau punya ketua? Oh, kau ketua ya? Sekarang aku mau naik sampan ini. Kasih tak? Apa tak? Hei, mari sini naik orang tua. Ya. Aku mau naik sampan ini. Siapa yang mau tahan sama aku? Ini pendekar Mustar, Pinang Sematang. Tahu tidak? Buka. Ayo. Salah. Apa sudah jadi, Syarif? Hei, mana mau pergi, Ra? Aku anak sampan kaki dah. Kau siapa, Ra? Ini pendekar Pinang 2 batang. Ayo. Mari.
Macam kau saja sampai ni. Segala pokok bakau, batu, semua kau langgar, Ramli. Kau tak tahu kecil SNL ni, Bapak. Sudahlah, sesuatu bincang. Kita dah sampai sebelah sini. Sekarang kita nak cari di mana rumah pendekar Mastur dah. Apa nama Mastur? Mustar dah. Sama juga lah. Duit pun tak ada macam lah. Tadi aku curi duit tu. Mana mana? Ya, apa dah bolong? Kampung mana dah? Kampung sana. Di sana laut dah bodoh. Sebelah sana dah kampung. Mari kita jalan. Yalah. Kita jalan kaki dah. Jalan kaki, jalan kaki. La 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 la. Bujang lapor, ada macis, tak ada rokok. Jalan jauh, tersengguk-sengguk, tumit melecet, air lutut terbengkok. Bujang lapor, poket kosong, air penuh abu. Tak ada nasinya kecencalu, sampai terlupa cebok. Jalan yang mana, ai tolonglah tunjuk. Jalan lurus, ai jangan belok-belok. Aku dah penat terbatuk-batuk. Bau asam, ketiak siapa busuk. La 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 la. Bujang lapuk kena bantai tuang rusuk. Jalan sengit terangguk-angguk, jumpa dokter tampal koyo. Bujang lapuk, bujang lapuk, bujang lapuk, bujang lapuk, bujang lapuk. Mana punya kampung kita dah sampai, ha? Apa ditulisnya? Jalan Sekapur Sirih Road. Alamak, kita mau cari kampung Pinang sejumpa Sirih, salah kampung. Ini kali kita jumpa Sirih, lain jalan kita jumpa Pinang barangkali. Itu rumah apa yang besar? Mari kita pergi tengok. Mari. Syirin, ini bacanya apa macam bacanya? Alif mim nun waw, alif tenang waw, sarkis dah. Apa dah sarkis? Tulis gitu yang panjang bacanya sikit sarkis. Itu yang panjang tu bunga saja, yang sikit tu lah sarkis. Nanti tulis pakai bunga. Habis tak kena utang saya pakai bunga. Ini barangkali sekolah dah. Iyalah sekolah. Sekolah kepala otak engkau, sekolah kau tak tengok ni satu-satu. Semua orang tua-tua, sekolah budak-budak kecil. Ini dia orang malam belajar dengan rimau. Oh, tak boleh balik lah. Tak boleh balik. Duduk dalam sini rumah macam kandang. Mari kita ubah pokok sana. Saya terlepas nanti naik. Apa dah kau bilang dia orang makan sini, tidur sini, mana dia orang nak pergi ni? Ini sarkis dah jinak. Sudah berapa lama dia orang training? Ini sekolah dah. Ya dah. Tua-tua kerepot dah semua. Alamak, tahu siapa tu mau cari pendekar Mastur punya rumah. Apa Mastur? Mastur Mustar. Cari yang muda-muda tanya,
Randi, itu yang muda. Mana yang cakap tu? Udahlah, Cikgu Ros. Besok pagi datang ya. Pagi anak murid baru banyak nak belajar. Dan Cikgu Manisab gitu juga ya. Datang lekas-lekas ya. Ya. Selamat tinggal. Selamat jalan, Cikgu. Berapa punya manis dah kita kejar. Gimana masuk sana? Oh, kau orang pencuri ya? Masuk. Kalau mau kenal, ini pendekar Musar kau. Pencuri besar, Pak. Oh, kau pencuri ya? Kalau pencuri, langkahnya ini macam. Bapak. Apa ini? Macam mana aku nak buka langkah? Kami bukan pencuri, Pakcik. Kami datang nak belajar silat, Pakcik. Iya, Pakcik. Tadi kami lihat Pakcik bersilat di Penambang Sambatan, sungguh hebat. Kenapa kau tak mau cakap? Sampai aku punya langkah sumbang semuanya. Turunkan aku. Mari naik atas ya. Benar-benar ada. Silah bapak tu. Asal jumpa orang saja, bawa naik ke rumah. Asal jumpa orang saja, bawa naik ke rumah. Kenapa kau ni, Ros? Tahu-tahu nak mengaruk saja. Bapak tu lah, orang yang bertiga itu, kejar Rosa dari sekolah pun. Bila sampai di sini aja, bapak ajak naik. Benci. Orang yang bertiga mana? Itu di luar tu, entah bujang lapuk agaknya. Bujang lapuk? Nanti mak kita. Anak ni nama apa? Nama saya Ramli. Pinnya Putih. Yang ni? Nama saya Ajis. Pin Satar. Yang ni? Nama saya Samsudin bin Dali. Kalau begitu kau bertiga ni bukan saudara, agaknya sahabat saja ya. Iya, Pakcik. Kita sahabat sudah lama, Pakcik. Iya, Pakcik. Sejak dari dalam perut. Dulu kerja apa, nak? Oh, kerja kita bukan main teruk, Pakcik. Oh, siang malam tak dapat tidur, Pakcik. Iya, Pakcik. Kerja apa itu, nak Ramli? Kira bulu kambing. Tak terkira itu, nak. Oh, tak terkira. Ajis? Kerja saya paling berat sekali, Pakcik. Siang malam tak boleh baring. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur, Pakcik. Berapa lama nak nunggu? Entahlah, Pakcik. Sudin? Oh, kerja saya berbahaya, Pakcik. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang. Salah-salah beruang tungap.
Ya kalau dia ngap, saya tinggal ngap. Kenapa cari kerja yang berat-berat, nak? Apa boleh buat pakcik? Nasib badan. Pakcik. Ya? Yang tadi yang kita kejar, yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang kecil-kecil itu siapa? Oh, yang itu. Ros, anak pakcik. Cantiknya. Yang ini pun anak pakcik. Ini istri pakcik. Apa kabar, pakcik? Kabar baik, nak. Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi. Ros, lekas mari sini, Ros. Apa, Mak? Kau suka lekas salah sangka. Budak-budak bertiga yang datang tuh semuanya baik budi bahasanya, Ros. Alah, Mak dengan bapak pun sama. Kalau sudah emak dengan bapak sama, yang mana jantan, yang mana betina? Ku mencari, baru ini ku mendapat. 2-3 kucing belari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 dapat ku cari, mana nak sama adikku ini seorang. Mana gambarnya tadi? Allah, cantiknya abangku ini. Gambar siapa tuh, Nik? Tidak, Cek. Coba aku tengok. Amboi, cantiknya. Pakai kot pula. Tunang kau ni, Nik? Iya, Cek. Namanya siapa? Nama saya Ibrahim Pendek. Yang ini Aini Jasmine, cinta hati saya. Jangan marah ya. Gambar ini bercakap, Nik. Allah, Cek, sampai hati buang gambar tunang saya. Tidak, aku tidak buang gambar tunang kau, tapi aku terperanjat. Gambar itu bercakap. Takkanlah gambar boleh bercakap. Nggak percaya, Siani. Nanti aku cari saksi. Siapa yang boleh jadi saksi? Tanya itu orang-orang semua. Iya tidak gambar ini bercakap? Kan? Dia bilang iya. Orang semua bilang iya ini gambar bercakap. Dia pun sama juga. Sudah nih. Ini hari kita ada tetamu 3 orang. Kau bikin kopi. Tamu perempuan ke laki-laki, Cik? Tamu laki-laki. Manis-manis mukanya, Tony. Baik, Cik. Jangan lupa ya. Baik. Manis lagi abangku ini. Hai Abang Ibrahim, cintakah kau padaku? Hai Eni, sudah berapa kali aku kasih tahu sama engkau, aku cinta dengan kau. Sumpah Eni, sumpah. Jangan marah. Tak guna aku simpan sancing-sancing semua. Satu pun tak boleh harap. Cuba engkau orang lihat. Mataku sampai bengkak begini. Ini. Korang tahu berapa banyak aku rugi ini hari? Sampan aku hilang, duit sewa sampan pun hilang, mata aku lebam. Salah lagi. Lebam. Pengecut, semua pengecut. Syarif, Najib, antar 3 orang besok. Cari di mana rumah pendekar Monster sampai dapat. Baik, Cik. Dan cari bujang lapuk sampai dapat. Baik, Cik. Sekarang semua orang boleh balik. Melawan boleh bengkak begini kau. Kau sendiri yang cabut tu. Kemat, nanti dulu dah. Apa dan kau dengan pendekar Mustar pun tak boleh menang. Orang tua tu berantai kau. Cuba cerita dah, kita orang mau dengar dah. Bila saja kau suruh aku bawa orang tua tu keluar, kau tahu, saya sekali aku tolak dia dah. Dia jatuh. Bila dia jatuh dia nak bangun ni. Bila dia nak bangun dia nak lawan pula. Apalagi aku tak kasih can. Aku bertumah muka dia dah. Pakcik elak. Sekali pakcik
ketis kakinya. Gedebak, ia jatuh. Macam nangke dah aku kena. Sekali Rapi datang terekam. Rapi masuk tajang siang pula. Pakcik keluar kunci kelantan. Dia tersepit. Satu kali pakcik sabat kepalanya. Ping, berpusing. Macam gasing dah Rapi kena. Sekali aku dapat Chan, aku gigit telinga dia. Aduh! Pakcik menjerit. Sekali kami cakap macam rimau. Pakcik tendang macam tikus. Dia pingsan. Cek, tempat tidur sudah siap. Ayolah. Anak-anak, makan lekas. Nanti pakcik tunjukkan tempat tidurnya. Mari makan. Mari. Ini bilik untuk tidur anak-anak ya. Masuk Ramli, Sudin, Aziz. Ini biola, anak laki-laki pakcik yang punya. Ini bukan biola, Pakcik. Apa? Piano. Oh, piano. Pakcik baru tahu. Aziz, ini pakcik tahu namanya. Apa, Pakcik? Bengo. Bukan bengo, Pakcik. Bongo. Bango. Bukan bangau. Bongo. Bongo. Bukan sini, Pakcik. Bukan sini, di dalam sini. Dalam. Apa? Bongo. Bongo. Pak E. Oh, Pak E. Apa? Coba tengok si Rus tu. Makan tak mau, apapun dia tak mau, asyik nak mengaruk saja. Allah, ada saja ini budak ini. Terus, kenapa tak mau makan, nak? Terus tak suka dengan perbuatan Bapak. Apa pula salah Bapak? Terus tak suka Bapak sembah orang-orang itu di rumah kita. Orang-orang itu pencuri, Bapak tahu? Kau ni macam-macam, Rus. Kalau orang-orang itu tak nak pindah dari sini, besok Rus nak pergi rumah Makcik Neng Yatimah. Tak balik lagi. Mengucap, nak. Mengucap. Budak-budak itu baik semuanya. Dia orang bertiga tu bukannya pencuri. Mereka tu nak belajar silat dengan Bapak. Mereka bukan nak belajar silat, tetapi mereka nak mencuri. Terus. Singkat betul pikiranmu, Rus. Bapak tengok dia orang punya air muka tu semuanya baik belaka. Aduh. Paku. Aku dah kata, kalau nak pasang paku tu biarlah tinggi-tinggi. Coba sekarang tengok, dah kena badan aku ni. Ani, Cik. ambil pengetuk. Baik, Cik. Mari sini. Kau dah ketuk? Bila yang kau ketuk? Ambil. Dah. Terus. Dahlah, tenangkan pikiranmu tu, Dahlah, mari. Marilah Bapak E. Apa macam lagi dah ni sekarang? Ini memang tak boleh jadilah ya. Kita mesti minta maaf dekat anak Pakcik. Ya, kalau dia tak sedap lah tinggal sini. Ya. Pencuri! Kau nampak dia melintas tadi? Sekejap lagi dia mesti patah balik. Engkau pergi minta maaf. Apa pula aku? Kau yang penakut. Ini macam, mari kita lala tamplung. Siapa menang dia pergi. Lala tamplung. Cakap halus-halus ya. Dia datang. Nama saya Haji. Yang itu namanya Ramli. Yang lagi satu Sudin. Yang ini? Nama saya Eni. Terima kasih. Eni. Sekali Eni lah. Sekarang kau pergi. Mana boleh? Kosong dulu. Kosong. Kosong. Kau ini. Apa kau nak cakap?
Kami bertiga minta maaf, Encik. Bodoh. Kami bertiga minta maaf, Encik. Kami bertiga minta maaf, Encik. Kami bertiga minta maaf. Kami bertiga minta kopi, Makcik. Hah? Kopi? Nanti Makcik siapkan ya, nak. Apa dah kopi? Mak dia dah. Kau ni sama dah. Tengok aku jumpa perempuan. Kalau jumpa perempuan mesti susun jari tau, bodoh. Ya. Dia datang. Mesti minum macam. Dia datang. Ay, bagus Ramli. Pak Cik belum ajar macam orang bikin roti saja dong. Dulu saya belajar silat dengan menggali roti. Oh, ya. Besok malam kita belajar ya. Ya. Langkahnya bagus, Pak Cik ya? Langkahnya bagus, betul. Apa dah silat? Roti. Apa dah tak roti? Wak misai datang dah. Melepah. Ini macam. Mari kita tiga-tiga minta maaf. Kita nyanyi. Maafkan kami. Wahai cik adik, jangan merajuk. Maafkan kami si bujang lapuk. Jikalau salah, tolonglah tunjuk. Kami rela hai kena ketuk. Nandung dayang sinandung. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan Apa kami. betul tu, Pai? Suara siapa kan? Maafkan Tak kami. lama itu si Rustu. Malam-malam begini pun asyik main radio saja. Kami. Kalau cik adik tak mau maafkan, Kami nak pindah ke Tanjung Rambutan. wahai cik adik, tidakkah kasihan? Kami nak mati bercerai badan. Nandung dayang sinandung. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Wahai cik adik, jangan marah sangat. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Kalau cik adik mukanya kelat, Ke lubang jendela kami nak lompat. nandung dayang senandung. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami.
Maafkan kami, 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 maafkan kami. Berapa banyak maaf dah. Ini ada surat dah. Apa dah terpusing-pusing. Cari dia punya kepala. Baca dah. Sekali syair. Syair. Baca. Apa dia kata? Al-Kisah. Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah. Tayyib. Sun Kancil datang beramai-ramai menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan? Kita. Tak tahu baca aku mengarut. Tengok aku baca. Kau tahu baca ya? Sangat dah. Ya, dekatlah sikit. Yang terbalik-balik. Oh, yang kecil dah. Kaca mata aku ketinggalan dah. Panas sudah lah. Kau dua-dua ni memang buta huruf. Kau tengok aku. Kau tahulah. Dia tulis Arab. Ni Arab baca dah kami ngerti dah. Cuma kau baca. Aku baca ya. Wal fadang pasirul ta'adudil pokok kayuil panasutariku. Ya berakku. Di padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Oh. Wal kurma. Apa dah buat kurma? Kau tahu baca? Itu bunyinya kurma. Yalah. Wal kurma. Nak buka puasa kehabisan lagi. Apa dia itu? Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Oh. Sambung. Ku pandungil kiri kanan ni. Apa dah ni? Ku pandang kiri kanan. Wal sakibahi tumpuk tai unta. Apa dah pakai tai unta pula? Unta kayu dan korang. Aku ni tentang promo baca. Kita suruh kat ini baca. Pelan-pelan. Ya, siapa tu? Saya. Jangan marah. Ai, buat apa malam datang ni? Kita nak minta tolong Kak ini bacakan surat. Dalam tiga orang ni satu pun tak tahu yang baca. Bukan tak tahu baca Kak ini. Saya baca bunyi Arab. Ajis baca bunyi syair. Ramli baca tak bunyi langsung. Mbak Uri? Kepada saudaraku Bujang Lapuk. Dia tahu nama kita. Saya telah mendengar suara saudara yang mendayu-dayu minta maaf. Di sini saya ingin mengatakan saya sedia memaafkan. Itu saja. Ada lagi. Dari itu, saya ingin berjumpa dengan salah seorang dari saudara pada malam ini pukul 1 malam. Pukul 1 malam. Dua kawan Tio. Sekarang sudah pukul 12 suku. Engkau dorang pergi tidur lah. Biar aku jumpa dengan Cik Ros. Pasal dalam kita 3 orang, aku yang paling tua. Tuamu ah. Engkau saya nak pergi. Habis aku tak mau pergi. Kau nak kasih kita masuk angin keluar asap Siapa pun jangan pergi. Lagi bagus. Jadi orang memang tak guna lah. Apa salahnya aku pergi?
Tidur. Jangan duk melek-melek mata tu. Oh, mengikau mau pergi jumpa. Oi, tidurlah, ha? Aku punya bantal kasih, ha? Langgar pintu. Pintu. Mana langgar? Gelap. Percis. Wah, ada lilin. Apa kabar, saudara? Kabar baik. Saudara nak pergi bilik sebelah ya, saudara? Aku ni kau lah. Bila masa yang kau berdua ni Toto dah terconggok kat sana, Apa kau buat tengah-tengah malam buta ni? Belajar menari tenggo lah. Tenggo apa suruh pukul 3 pagi dah? Ini dinamakan Republic Tenggo. Nah. Oh, kau mau pergi bilik sebelah ya? Pam. Kampung Pinang Sebatang ni gitu. Oh, ini juga barangkali dia kampung kau. Sana lah agaknya. Mari. Ini barangkali lumayan. Hei Din, apa kau siram kau besar ni? Ini perpokok juga tak boleh siram ke? 5 tank susu kapal air pun tak boleh cukup.
Habis bapak aku bilang pokok yang besar-besar semua dekat hutan semua dia siram. Bagus, engkau dengan bapak engkau pun sama juga. Sudah pergi siram pokok kecil itu. Iya. Pakcik tak nampak ke penjahat-penjahat dekat penambang? Nah, siang bang. Nanti sekejap lagi makcik suruh masak, kita makan rame-rame. Hah? Iya, Pakcik. Kenapa pakcik peka, pakcik? Pak, pergi sekolah dulu ya, Pak. Pergi baik-baik ya, nak. Hujan. Ini angkat kain jemuran. Hujan dah turun. Angin tak ada, ribut tak ada, tahu-tahu hujan turun. Apa yang kau pergi siram kepala orang tua tu? Aku tak sengaja dah. Tengah aku syok-syok tengok anak dia si Ros tu berjalan tergelek-gelek. Sekali tersiram kepala dia. Apa lagi dia memakai? Ini angkat kain hujan. Jemuran dah turun. Ramli, Ajis, Sudin, jangan main hujan. Nanti demam. Mari anak-anak duduk. Sejuk-sejuk isep rokok ya. Hujan lebat ya, Pakcik. Weh, lebat. Tapi bagus juga hujan. Kita boleh belajar silat, Ya. Sebelumnya belajar silat, mesti belajar isim dulu. Nanti Pakcik ambil kertas, ha? Ini kertas, ha? Ini namanya pensil kuntut. Kami dah siap, Pakcik. Sudah siap? Apa yang Pakcik kata, tulis, ha? Baik. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si Mambang. Berapa banyak mambang mau tulis lah? Tulis. Jangan cakap, tulis, ha? Baik, Pakcik. Berdampinglah dengan kuah hai si Mambang. Hanya itulah pesanku Mambang. Itu sajalah di sini-sini ya nak. Coba baca Cik Aziz. Baik. Kau yang tak tahu baca bodoh, kau bilang orang bodoh. Sekarang Sudin baca. Saya baca ya, Pakcik ya. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Bagus. Mambang mabuk minum brandy. Di negeri Mambang sana ada jual brandy? Apa ini kau gambar orang-orang ni? Ini bukan orang, Pakcik, mambang. Mambang kepala otak kau jambul. Rupanya kau bertiga ini semuanya buta huruf, buta kayu. Sekarang Pakcik perintahkan, kau mesti belajar sekolah tiga-tiga. Baik, Pakcik. Boleh buat. Saya. Kami berbuat gembira. Kami berada
Gasing. Gasing. Tahu kulit. Apa hajat anak? Kita nak belajar sekolah, Ada cikgu. sekolah. Ada pernah belajar? Tak belum begitu. Ini kelas 3, kelas tinggi, ada tempat yang kelas 1 yang bawah sana. Marilah masuk sini. Sini. Murid-murid, belajar ya. Burung. Alif, mim, angka 2, rama-rama. Ada apa, cikgu? Ini murid-murid masuk sekolah. Oh, nak masuk sekolah. Ya, baik, cikgu. Sekarang murid-murid, saya mulakan dengan Pak Cik Mat. Pak Cik Mat, cuba sebutkan perkataan ini. Alif, ya, mim, buaya. Bukan buaya. Alif, ya, mim, ayam. Oh, ayam. Pakcik fikir buaya. Pak Cik Dong, cuba sebutkan perkataan ini. Ya. Berwaw unta. Bukan unta. Berwaw, renga, burung. Oh, burung. Kupikirkan unta. Pak Cik Amir, tutup mulutnya sedikit, nanti masuk lalat. Pak Cik Man, cuba sebutkan perkataan ini. Tak nampak cikgu hurufnya halus benar. Tak nampak? Pakai terubung nampak. Sudahlah Pak Cik Man, duduk. Pandai cikgu ya. Pandai, lain eja lain baca. Sekarang murid-murid ikut cikgu baca ya. Alif, ya, mim, ayam. Anak, kelas 1. Cikgu Ros? Ya, cikgu. Alif, mim, ayam. Ada anak murid yang baru nak masuk sekolah. Mana ada, cikgu? Ada, ini. Alif, ya, kaf, nun, Benar kan ada orang masuk, cikgu? Baik. Lam, mim, berwaw, lembu. Anak-anak, yuk masuk. Baik belajar ya, anak. Kami duduk di mana, cikgu? Pak Bu duduk di belakang. Ya. Yang murid-murid yang baru duduk di depan. Baik, cikgu. Itu belakang juga, cikgu. Ya. Sudah. Sekarang murid-murid ikut apa yang cikgu baca ya. Baik. Alif, Alif. Se. Sekarang murid-murid yang baru baca sendiri. Alif. Se. Baru belajar dah pandai. Kami dah kenal dengan huruf itu, cikgu. Saya aja dulu kita dah 4 huruf ni saja. Sampai huruf se itu saya cikgu kita dah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang murid-murid semua sudah faham huruf-huruf itu. Kita akan pindah ke huruf-huruf yang baru ya. Baik, cikgu. Alif, Alif. Be, Se. Se. Tentang sini lah cikgu kita mati. Ya, Ramli. Huruf apa ke ini? Baiklah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Ramli, huruf apa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor, dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu saja, cikgu. Satu. Ada eko. Ada. Atas tanah. Huruf mambang tanah. Bapa sana. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Ramli. Yang ini huruf jim. Jim. Jim dengan mambangan tak jauh. Dengan sosok ini. Cik Aziz, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf jim. Tetapi tak ada matanya saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim. Sama. Oh, Jim mata buta lah, cikgu. Mata buta. Mata buta. Yang ini bukan jim buta, Cik Aziz. Yang ini huruf ha. Sekarang Cik Sudin pula. Ya, cikgu. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal, cikgu. Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai toncik. Toncik.
terlalu banyak sangat. Cikgu. Nah, coba sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu nih huruf ini. Ini kan huruf M. Itulah, jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H. Huruf H. Tanya isim-isim itu sudah hafal semuanya? Sudah, Pak Haji. Coba Pak Cimo dengar. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si Mambang. Berdampinglah denganku wahai si Mambang. Hanya itulah pesanku wahai Mambang. Bagus, bagus. Ah, sekarang mulalah kita belajar pencak ya. Ah, mari bangun ikut Pak Cik. Bangun. Mau buka langkah, pasang kuda-kuda. Buka langkah, pasang kuda-kuda. Jadi besok kena pergi Bukit Timah. Cari apa? Cari kuda. Bukannya itulah, kaki pasang kuda-kuda. Oh, kaki kuda. Bukannya kaki kuda. Kaki ini pasang kuda-kuda mau buka langkah. Iya. Satu. Dua. Tiga. Apa saya loncat? Koyak, Pak Cik. Nah, itulah kalau nak belajar silat, jangan pakai sual yang tipis-tipis. Pergi naik atas jahit. Baik, Pak Cik. Mari kita mulai belajar lagi. Baik. Siap, pasang kuda-kuda. Sudah pasang. Satu. Dua. Tiga. Profesor Ramli pula loncat. Apa? Soalnya koyak. Suara koyak pula. Pergi naik atas. Jahit. Ada sajalah Abang Haji. Ros, Abang Haji cuma ingatkan saja sama Ros. Ingat ke apa? Bukan, kalau bercakap dengan Abang Ramli itu baik-baik. Kenapa? Abang Ramli itu ulat bulu. Ulat bulu? Iya. Ulat bulu tu apa? Ulat bulu tu binatang kuning-kuning. Macam Mambang kuning jugalah. Kalau kena kat badan gatel. Oh, gitu. Apa yang kau bilang aku ulat bulu, ha? Tak ada, sumpah aku tak cakap apa-apa. Aku bilang sama dia, bapak kau dulu kaya. Saudagar stocking, bulu. Sudah jangan Malaysia sana. Pak Cik tunggu kau ke bawah. Terima kasih ya. Hati-hati. Dia datang. Cirus, bolehkah tolong jadikan surat saya yang koyak ni? Koyak juga? Minta lah. Koyak. Tak masuk pula. Nanti saya tolongkan ya. Ulat bulu dan naik daun. Apa boleh buat nasib badan? Abang Ramli, malam tu, Usna dengar suara Abang Ramli sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu Abang Ramli. Mereka tak pandai nyanyi lah. Lah, bila orang nak beli tak nak dijual. Baiklah, kau nak dengar Abang Ramli nyanyi? Nanti abang tutupkan pintu dulu ya. Malam bulan di pagar bintang makin indah jika dipandang.
Bagai gadis beri senyuman pada bujang idaman, belai kasih ingin dimanja dengan tumbuhan mesra. Untuk pelipur lara, penawar di asmara. Itu bunyi macam suara orang menyanyi, Pak Cik. Itu si Rus main radio. Kalau dia tak main satu hari tak boleh senang. Dengarnya macam suara Ramli itu, Pak Cik. Suaranya ada macam-macam. Ada yang suara macam Jasni, ada suara yang macam Usupi. Suara yang garuk-garuk itu suaranya Usman Ahmad yang Subang. Ajis, nak kemana? Tutup radio, Pak Cik. Tak usahlah, nanti itu radio mati sendiri. Mari duduk. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam, murni sungguh ciptaan Tuhan. Bulan bintang lampu alam, andai kata bintang menyepi, bulan tidak berseri, malam menjadi sunyi, tidak berseri lagi. Itu pun dia, Kak. Apa yang korang dilambat sangat? Benar dah, koyaknya besar kau. Sudahlah, mula belajar lagi. Pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Satu. Dua. Tiga. Apa saya pulang kau? Sudin, loncat. Koyak. Macam mana nak pandai belajar asik koyak. Pergi naik atas jalan. Cik Ros, Ya, boleh tak ajarkan dulu saya koyak ini? koyak juga. Mintalah. Mana koyaknya? Tadi bunyi perak. Perak ke mana koyaknya? Koyak. Seluar ni tak koyak, dia kata koyak. Oh, barangkali angin perut keluar tutut. Yalah Cik Ros, bang ni makin lekat lagi kat sini. Jangan marah ya Cik Ros. Pengotor abang Sudin ni lah. Baik. Apa nak korang? Apalagi tukar semua pun kau nak tengok kan? Hai Sudin, engkau pun nak jadi ulat bulu juga? Ulat bulu? Rumah Pak Cik tak ada ulat bulu. Ulat gonggo banyak. Ya Allah, kemana orang tua ni? Aku tak kemana-mana, aku ada di sini. Mampus. Tikus banyak rumah Pak Cik. Apalah tikus? Jangan marah. Haji!
kau mau datang di sini? Tak minta ganti rugi. Rugi apa? Oh, mas ya, mas. Sebuah sampan hilang RM100, dua buah sampan hanyut RM200, duit sewa sampan hilang RM300, beli ubat-ubat orang pengsan RM50, 50 sen, beli ubat 8 orang bengkak-bengkak RM73, 71 sen, jumlah semua RM724, 71 sen, diminta bayar sekarang juga. 1 sen pun kami tanggung bayar. Apa nak jadi? Jadi. Kalau tak mau bayar aku kasih tahu penghulu. Penghulu tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Pasal semalam dia makan julat. Ini dia berak-berak. Baik, aku kasih tahu polis. Polis pun tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Semalam dia jatuh. Tergelincir masuk dalam sungai. Seluarnya semua sudah hantar duit. Polis sama penghulu tak boleh datang. Aku tunggu di sini juga. Kita semua duduk di sini. Baik. Kau ada bawa sirih atau tak? Ada. Kepala otak kau. Jangan bayar, Pak. Mereka semuanya penjahat di penambang. Siapa perempuan ini masuk campur? Anak aku. Kenapa? Cantik. Baiklah, hutang boleh selesai. Aku jadi menantu kau ya, Pak? Tak ingin. Tua tak sadar diri. Banyak cantik muka kau. Sekarang tak cantik. Nanti aku balik di rumah pakai bedak banyak-banyak. Baru tahu. Pakcik, saya habiskan dia orang, Pakcik. Habiskan Ramli. Habis. Hei, tak! Apa macam langkahnya? Sumbang. Jadi apa macam, Pakcik? Entam sajalah. Sabar. Nanti kau orang terima pembalasan. Hei! Jangan kau orang tunjuk something, ha? Kau melawan Mariam. Mari. Banyak otak sekali dah masuk mana betul. Pakcik, dah boleh batu, Pakcik. Kenapa kau tak elak? Macam mana saya nak elak? Mestilah pakai batu, Pakcik belum ajar. Anak-anak, ini malam Jumat, malam pengasah ilmu. Kamu bertiga mesti pergi di tempat yang sunyi untuk menentang percobaan. Aziz pergi di tempat perigi buta. Allah, Sudin pergi di tempat rumah yang kosong, rumah yang sudah ditinggalkan orang. Ramli pergi di atas kubur, orang yang mati dibunuh. Paham semuanya? Paham, Pakcik. Ini malam boleh berangkat. Ya? Baik, Pakcik. Nanti. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya cobaan. Sekarang kita berpecah. Aku ambil jalan sini, Aziz ambil jalan lurus, Sudah ambil jalan sini. Boleh tak? Boleh. Ingat, kalau apa-apa datang, jangan takut, jangan lari. Itu semua cobaan. Aku pergi. Oi, siapa di bawah, oi?
Mambang Kayu. Kau pun nak belajar? Ini ibu ni. Hai Mambang Pridi. Minta maaf, minta ampun. Anak cucu tumpang belajar. Hai Mambang Tanah, Mambang Air, Mambang Api, Mambang Angin, Mambang Kayu, Mambang Pridi. Mambang, kau ketahukan aku? Makcik Ramlah tu? Kenal, kenapa? Dia tu dah umur tau. Dah umur? Ha. Dekat 60 tahun dah. Kenapa nampak dia macam muda? Dia tu pakai susu. Hai Mambang Tanah, Mambang Air, Mambang Api, Mambang. Kenapa? Dia cocok tang sini. Hah, tali apa ni? Dia cocok tang sini. Mambang sampah. Cobaan. Dia cocok tang sini, dia cocok tang sini, dia cocok tang sini. Dia cocok tang sini aja. Hai Mambang Tanah, Mambang Air. Hai Mambang. Kau lepaskan minyak tanah Mambang. Cobaan Mambang. Nak berat dah. Cik Roma, Cik. Ya, Cik Roma. Hai Mambang Tanah, Mambang Air, Mambang Api. Mambang! Hai Mambang. Kalau kena kepala bocor Mambang. Apa dah? Orang belajar, orang buang-buang air. Kejap. Nasib baik. Ni macam tak boleh belajar nampaknya. Oi, siapa di dalam oi? Aku di luar. Oi, aku di dalam oi. Siapa di luar? Hai Mambang Tanah, Mambang Air, Mambang Api, Mambang Angin. Cobaan. Hai Mambang Tanah, Mambang Air, Mambang Api. Cobaan. Hai Mambang Tanah, Mambang Air. Hai Mambang yang kemain jendela Mambang. Hai Mambang Tanah, Mambang Air, Mambang. Hai Mambang kau main pintu pula. Hai Mambang Tanah. Hai Mambang, terima kasih Mambang kau buka pintu Mambang. Hai Mambang Tanah, Mambang Air, Hai Mambang Tanah, Mambang Air, Mambang Api, Mambang Angin. Mambang berasal dari gunung si Mambang. Berdampinglah dengan wahai si Mambang. Cobaan. Hai Mambang Tanah, Mambang Air, Mambang Api, Mambang Angin. Apa kau buat di sini? Cobaan. Hai Mambang Tanah, Mambang Air, kacau lah. Hai Hai Mambang. Kalau kau tak mau pergi dari sini, aku cekik kau. Jangan main kasar lah. Main kasar kah?
Yang tu gigi. Aku nak belajar lah. Kau degil ke? Oh, engkau main kasar boleh ya? Oh, kau something ya? Nanti kau. Menyibuk dah ni gigi. Geng lah. Sergeant! Hey! Panggil geng kita semua. Tangkap manusia ini. Potong dagingnya. Buat sate. Hei! Hantu! Tangkap bangsa itu! Alamak, hantu Jepun. Kenapa Ramli? Kau lari juga? Iya, Pak Haji. Saya tak tahan, Pak Haji. Hantu bawa geng nak pukul saya. Saya entah geng berapa, tak tahu. Saya ingat bukan geng 606, Pak Haji. Geng hantu Jepun. Banjai. Kau bertiga tahu tempat orang mati dibunuh? Tahu. Besok petang kau mesti pergi di sana. Ini kali, biar apapun datang, jangan takut, jangan lari, ya. Itu semua cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Pak sudahlah, jangan asyik bersilat saja, pergi mandi setengah. Ya. Siapa pula ini bikin rusak bunga-bunga ni? Budak-budak kah siapa ini? Kacau betul. Alah, ini ada yang pecah lagi. Ini apa saudara? Ini yang kecil pula sedang ditahan.
mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Tolong, tolong, tolong. Bang Brahim, tolong Bang Brahim. Bang Brahim, tolong. Terima kasih Bang Brahim. Sama-sama. Mana anjing kau? Tak tahu, Cik. Aku tak tahu anjing kau. Mari kita lekas kejar-kejar. Cari. Bapak Cik, Ani. Ini, pergi naik atas. Ambil aku punya baju-baju. Kau ngaparan bawa sini. Lekas. Ini, bawa baju-baju mari. Rupanya ni budak-budak nak kenal. Kalau mau kenal, inilah pendekar Mustar, ya. Ani, ayo lekas tutup pintu. Bilik semua sekali. Mari kita ikut. Kita sekarang sama-sama ya. Ini dia, pendekar Mustar mau datang, ha? Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang. Anak pakcik dibawa lari orang. Cobaan. Ini bukannya cobaan, ini betul-betul dibawa lari orang. Cobaan. Ya Allah, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Ini betul-betul, ini betul-betul. Cobaan kali ini dahsyat. Ya Allah. Hai mambang tanah. Ini betul-betul bukan cobaan. Cobaan. Ini betul-betul bukan cobaan. Cobaan. Alah, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Kenapa, Bang? Alah, budak-budak ni aku bilang betul-betul, dia bilang cobaan. Cobaan? Ini bukan cobaan, lah. Ini betul-betul kejadian. Cobaan. Cobaan kepala otak kau. Cobaan. Tengok tu budak-budak tu. Api. Dengar sini. Anak aku, si Ros, yang korang gila-gilakan tu, dah dibawa lari orang. Oh, jadi ini bukan cobaan? Bukan. Ini betul-betul. Kenapa tak cakap dari tadi? Lekas. Nasib baik kau datang, kalau tidak sampai besok pagi pun dia bilang cobaan saja. Sudah Bang, mari kita pulang Bang.
sebagai rumahnya lah. Kau tengok samping-sampingnya tu. Apa yang kita jaga malam ni berapa kali dah? Iyalah, itu memang samping-sampingnya tu. Sekarang begini. Kita mesti sama-sama naik ke rumah ya. Satu, dua, tiga. Apa yang bising-bising, Syarif? Budak-budak tu memang begitu, Encik. Sekarang aku dah pakai bedak banyak-banyak. Cantik tak? Buat hadiah. Kau mesti kahwin dengan aku. Oi, garang. Sekarang aku pakai bedak banyak-banyak. Cantik tak? Cantik. Cantik! Ramli. Aku pegang ni. Aku tunggu sini, aku tunggu sana. Najis, ada orang duduk di dalam kereta pun di atas. Di sini ya. Bersangkut dagu pula. Ini macam orang pingsan. Berapa besar lubang hidung, ha? Macam serombong kapal. Pingsan pun bercakap. Bukan pingsan, takut dah.
Berapa lama dah tengok ni? 9 tersusun. Bila mau habis dah? Ada luka tak? Banyak tak bajunya? Aku yang pernah bertumbuk kau tak periksa, dia yang tak apa-apa pula kau periksa. Sudah, pergi balik dah. Alah, lawan satu tak habis-habis dah ngada-ngada konon. Kita 9 tak apa-apa. Aku bilang pendekar kau. Kau fikir kau boleh jadi menantu pendekar ya? Engkau ni sakit hati ni kenapa? Kita pulang adik ya. Terima kasihlah Encik semua. Kalau tidak karena Encik semua, tentulah saya kehilangan anak. Mari kita tukar baju nak ya. Terima kasih Sudin. Terima kasih Ramli. Terima kasih Aziz. Pakcik berasa bangga di atas kau punya keberanian. Dari mulai ini hari kau bertiga, aku gelarkan pendekar bujang lapu. Pergi mandi ya. Pendekar bujang lapu. Ih.